kenapa saya berada dekat Live Nutrik? Saya bukan orang networking. Saya percaya bahawa orang yang berada, anda semua yang berada di dalam ni otai-otai networking. Betul tak? Kan? Saya mengenali leader-leader berjaya dekat sini, berjaya dekat sana. Saya adalah bukan orang networking. Saya punya background adalah kewangan. Okey, sebelum ni saya pernah bekerja di Melaka, sebuah perbadanan di Perbadanan Melaka Holdings. Alhamdulillah. So saya resign daripada bekerja disebab apa? Saya percaya bisnes 9/10 rezeki adalah datang daripada perniagaan. Tetapi 9/10 juga adalah datangnya jugaan. Betul? Okey, jadi kita kena redha. Kita kena redha. Dan alhamdulillah mungkin rezeki atas izin Allah, saya berjaya membuka pasaran di Brunei. Alhamdulillah, dan juga di Singapura, dan insya-Allah satu negara lagi akan masuk. Alhamdulillah. Semuanya bukan atas diri saya seorang, tapi adalah komitmen daripada tim. Okey, dan saya sangat teruja dengan perkongsian tadi yang berjaya menjual. Okey, menjual. Tetapi saya sepanjang berada 2 tahun dekat Live Nutrik belum pernah menjual sekotak. Saya hanya macam Acik nak makan, kalau satu kotak, kalau Brunei Brunei satu kotak 65, kalau dia kotak RM126. So dah jimat dekat situ. Next time kalau beli dapat harga member, dapat cashback lagi. Tu je ayat saya. Tapi alhamdulillah atas kepercayaan dan percaya kepada produk yang luar biasa, kita dah orang ni masuk join member, sebab apa? Sebab dia nak makan murah. Dan disitulah lahirnya leader. Okey, lahirnya leader yang bermula dengan makan sendiri dan dia percaya dengan kita punya produk, alhamdulillah, dan dia share dengan orang lain. Dan siapa nampak poster dekat luar sana tu, okey, Kak Adayah Hajar Edah yang dapat performance bonus, dapat share hari tu adalah salah seorang tim saya yang tak ada leader yang berjaya close di atas kesihatan dia. Umur apa tu? 70 lebih Umur 70 lebih. Dia berjaya close orang di atas kesihatan dia. Orang tengok dia dulu, dia tak pernah bercakap, tak boleh bercakap. Tetapi sekarang dah boleh bercakap. Okey? Jadi benda itulah saya terapkan, dan bisnes adalah satu hubungan. Kita bisnes dengan kasih sayang. Tak ada, jangan sakit hati dengan orang, jangan. Sebab bisnes saya percaya, rezeki itu datang daripada silaturahim. Jangan kita memutuskan silaturahim itu. Itu yang saya terapkan dekat Brunei, dan kita berniaga dalam satu family. Okey, dan kenapa saya buat Live Nutrik? Kalau dulu saya bawa produk dekat Live Nutrik ni, produk Nutrika tu, bawa ke Brunei, belum ada produk. Dan bos hanya bagi plan marketing dan juga sampel. Bukan, tak ada sampel. Bos bagi PDF produk Nutrika tu. Saya baca, bos kata tak apa Kak Siti, akak study dulu. Okey, saya study pasal produk. Sebab apa? Kesihatan adalah kekayaan. Pertama saya tengok apa? Cendawan susu harimau. Okey, sebab apa saya percaya dekat cendawan susu harimau? Kita ingat kembali kepada zaman Covid, orang Brunei dia mencari cendawan susu harimau. Setiap kali saya balik Semenanjung, dia minta saya beli. Okey, minta saya beli. Yang satu botol cendawan susu harimau tu RM200. Masa tu saya ingat. Tapi dalam kita punya Nutrika dah ada. Okey, satu, kita dah menang. Yang kedua, kita dah ada peria katak. Okey, nak dikomparekan produk kita, sebab dulu dekat Brunei saya ada buka kedai jamu tau. Kedai produk. Produk dekat kedai jamu tak ada teknologi. Okey? Tak ada kajian. Tak ada kajian. Dia hanya rebrand ataupun repack. Tetapi produk kita ada proof. Kan kita dah berjaya yang kedua. Dan Moringa sangat-sangat, cerita je pasal Moringa, orang dah tahu. Kita dah menang dah dekat situ. Jadi kita faham budaya orang Brunei ni, dia satu, dia nak sihat. Yang kedua, dia suka makan. Bisnes yang tiga. Dia bukan fokus kepada bisnes. Tapi bila saya tengok tiga bahan yang ada di dalam Nutrika ni, saya rasa, okey bos, akak bawa. Atas keyakinan, dan saya share dengan masa tu saya buat peluk kuning kan. Jadi saya share dengan customer saya, dan dia yakin dengan produk, dengan apa yang fakta dekat dalam flyers tu, dia ambil join member tanpa produk.
Okey, yang tu. Okey, yang kedua, saya study pasal pen marketing. Dalam Life Nutrik ni, saya nampak orang nak buat bisnes ke, orang tak nak buat bisnes ke, orang nak makan sendiri ke, dia tetap dapat income, betul? Makan sendiri, you dapat cashback. Ramai saya punya customer, kita panggil aunty lah, aunty kat sana. Zeti tengok berapa aunty punya bonus, tolak bonus nak beli, settle. Okey, dapat cashback murah. Orang yang nak buat retail, dia ada personal bonus. Dan orang yang networking, dia dapat full bonus unlimited. Alhamdulillah, dekat Life Nutrik, saya telah berjaya mencapai 6 angka. Alhamdulillah. Okey, setelah pendapatan 6 angka dan saya telah berjaya melunaskan hutang rumah saya yang sepatutnya belum habis, tapi saya dah habiskan awal. Alhamdulillah. Itu adalah apa yang saya rasa kejayaan yang berada dekat Life Nutrik, dan niat saya untuk membantu selain daripada kesihatan dan pertamanya family saya. Itulah saya punya niat, dan saya harap Life Nutrik ni tetap berkembang, kita sama-sama buat, sebab saya percaya dengan keyakinan, dengan kredibiliti Tuan Syahan, dia ada matlamat dia. Jadi kita buat sama-sama, kita bina sama-sama, kita majukan sama-sama Life Nutrik ke peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih.